Kenapa simpan emas? Sebab orang simpan duit boleh tentu ada harta, tapi orang simpan emas confirm dia berharta. Sebenarnya begini, bila kita ada duit, selalunya kita fikir nak belanja, nak beli itu, nak makan sana, nak upgrade gaya hidup. Jarang orang fikir nak beli aset bila ada duit. Berapa ramai yang beli rumah atau tanah untuk disewakan bila gaji masuk? Tak ramai kan? Sebab duit ni biasanya hujung bulan habis. Bulan depan ulang lagi benda yang sama. Tapi bila duit tu ditukar jadi emas, tanpa kita sedar, kita sebenarnya dah mula bina aset. Dari 1 gram ke 5 gram, lama-lama jadi 50 gram. Senyap-senyap, kita dah ada berpuluh atau beratus gram emas dalam simpanan. Itulah istimewanya emas. Harta yang kita boleh mula simpan serendah 1 gram sahaja. Macam sekarang, kat Public Gold, dengan ringgit Malaysia 100 saja dah boleh mula bina aset. Kalau belum mampu beli rumah, kita mula dulu dengan emas. Latih diri kumpul aset kecil sebelum mampu memiliki yang besar. Nak mula menabung emas dengan ilmu? Sila isi beg biru di bawah. Saya akan bantu dalam cara dan langkah-langkah simpanan yang terbaik untuk anda.